أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Muka surat 36, tajuk dia kedudukan qada dan qadar. Tajuk ni panjang, baca tak ada lagi. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala apa yang akan berlaku di dunia ini dan di akhirat. Di dunia, di akhirat, semua Allah Taala tahu berlaku di atas qada dan qadar. Tidak ada sesuatu perkara yang tersembunyi di sisi Allah. Semua nyata bagi Allah yang tidak diketahuinya. Maka semuanya adalah di bawah pengetahuan Allah. Dengan manusia kita harus sembunyi, tapi dengan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sekalipun perkara itu belum berlaku lagi, benda itu tak berlaku lagi, tapi Allah Ta'ala telah mengetahui. Sebab benda telah diqada ada oleh Allah di azali. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah tersedia ada di bawah pengetahuannya suatu perkara yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam azali. Umur seorang itu sekian lamanya, rezekinya sekian banyak dan sebagainya. Kaya, miskin, ke umur berapa nak mati bila, semua itu telah ada di azali. Ini ialah kerana Allah adalah Khaliq. Khaliq itu pencipta sifatnya. Semua perkara yang ada di dalam dunia ini dan musawwar, perbentukan, dan Qadir, berkuasa, dan Alim, Maha mengetahui. Inilah yang dinamakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi kulli syai'in 'alim, dan Dia adalah Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat-ayat yang seperti ini maknanya banyak daripada dalam Quran. Ayat itu boleh didapati dalam surah-surah berikut. Banyak lain. Surah Al-Baqarah ayat 231 dan 282. Dalam surah An-Nisa ayat 176. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 97. Surah Al-An'am ayat 91. Dalam surah Al-Anfal ayat 75. Surah Taubah ayat 115. Surah An-Nur ayat 35 dan 64. Surah An-Kabut ayat 62. Dalam surah Syura ayat 12. Dalam surah Hujurat ayat 16. Dalam surah Al-Hadid ayat 3. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Dalam surah Al-Taghabun ayat 11. Betul cariannya ni. Jadi dengan banyaknya ayat-ayat Quran dan surah-surah tersebut yang menunjukkan bahawa Allah Maha mengetahui segala apa yang akan berlaku di dunia dan di akhirat. Dan juga kepada diri seorang manusia itu, maka para ulama tauhid dan ulama salah. Ulama salahnya ulama yang 3 hati terhijrah. Salah. 3 hati terhijrah, iaitu sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Sahabat kami tahu, tabi'in kami tahu, atba' tabi'in yang mengikut tabi'in itu. Jadi 3 hati itu. Itu manhaj salah. Maka kalau selepas 3 hati terhijrah, kata riwayat selepas 5 hari terhijrah. Dalam bab tauhid dia ada 2 ulama salaf dan ulama khalaf. Di sisi ahli sunnah wal jamaah ada 2 mazhab salaf, mazhab khalaf. Dua-dua betul, dua-dua benar. Tak ada masalah. Yang berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, kan? Tak panjang lagi lah.
Siapa yang ingkar, tidak mengakui bahawa Allah itu mengetahui dalam semua hal dan perkara adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Dia kata Allah Ta'ala tahu. Atau dia kata Allah Ta'ala tahu tak besar saja. Tak kecil tahu. Semua dalam lubang tak tahu. Jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan berlindunglah kita dengan Allah dari kekufuran itu. Justru itu takdir Allah yang adalah ilmu yang itu tidak berubah. Tak berubah apa, tetap berlaku. Dan tidak dapat diubah atau ditukar ganti oleh setiap pun. Siapa nak ubah? Inilah yang dinamakan oleh ulama tauhid qada mubrah. Takdir Allah yang tidak dapat dielakkan pasti berlaku. Sampai masa 12 setengah dia mati. Tak boleh ubah dah, tetap macam tu. Itu mukrahlah. Man badal qaul ladayya wa ma ana bizalamil abid. Keputusanku itu kata Allah tidak dapat diubah atau ditukar ganti, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Kita nak rasuah Allah tak boleh nak bagi kat nak bagi mat kepada Allah tak boleh nak sekali kita tak macam tu. Ahli tafsir Imam Mujahid Mujahid ni nama ulama tafsir, bukan nama orang agama. Menegaskan firman Allah Ta'ala ini adalah bermaksud Allah telah menetapkan apa yang sudah ditentukan. Ini bermakna bahawa takdir Allah itu telah dituliskan pada Lauhul Mahfuz. Dan ini dalil Ibnu Abbas telah menerangkan juga setelah Allah menjadikan qalam itu pen. Ada hadis yang menyebut awal-awal yang Allah Ta'ala cipta adalah akal. Ada yang menyebut awal-awal yang Allah Ta'ala cipta adalah qalam. Itu banyak riwayat. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Orang itu menulis apa yang akan terjadi kepada manusia sampai hari kiamat. Qalam itu menulis di Lauhul Mahfuz. Tempat yang mahfuz, tempat yang dipelihara. Siapa nak punya fikir baik tengok tak boleh. Tetap macam tu dah. Mereka akan nanti ke tak boleh. Itu rahsia Allah Ta'ala. Takdir Allah yang tertulis pada Lauhul Mahfuz itu masih menerima perubahan. Kerana ada takdir yang tertulis dari Lauhul Mahfuz. Tadi ada yang sudah putus dan ada pula yang belum putus, dinamakan takdir mu'allaq, takdir yang masih bergantung. Maksudnya takdir ini ada dua, takdir mubrah yang tak dapat berubah. Yang kedua, takdir mu'allaq, takdir yang boleh berubah. Contohnya umur kita di Lauhul Mahfuz 70. Umur dalam catatan malaikat 60. 60 dalam catatan malaikat tu dia adalah takdir yang mu'allaq, yang tergantung, dikait dengan sesuatu. Apabila dia ni banyak sedekah menghubungkan dengan orang lain, maka Allah Ta'ala tambah 10. Jadi kembali pada hakikat juga 70. Itu maksudnya. Kan? Ada yang tak diubah. Ada yang umur orang yang tetap macam tu lah. Ada yang diubah. Di luarnya ada dia 60. Dia banyak sedekah, tambah lagi 10, pergi 70 juga. Tetap pada mubrah ini. Misalnya seorang itu ditakdirkan umur 50 tahun. Tapi oleh kerana ia menghubungkan satu rahim yang telah terputus, maka umurnya dari tambah 20 tahun lagi. Dan ada orang yang sudah dituliskan akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi oleh dalam sentiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari azab neraka, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Takdir seperti ini
dituliskan juga dalam Lauhul Mahfuz. Takdir yang seperti inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah, yang Allahu ma yasha wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Ummul kitab. Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakinya. Dan dia juga Allah meletakkan apa itu yang dikehendaki itu Allah Ta'ala. Dan ingatlah pada di sini ada ibu segala suratan. Masalah Allah Mu'rah, Allah Mu'arah, itu kerja Allah Ta'ala. Kerja kita pada untuk beribadat kepada Allah, memperbanyakkan ibadat kepada Allah. Tak perlulah dia kata, wah, ini tanya apa? 70 kan 60 tak tahu. Tapi ibadat tak buat je lah. Itu kerja Allah Ta'ala. Jangan masih capek. Sampai masa, mati. Mati dengan penuh amal soleh, seronok lah. Kalau mati amal soleh tak ada, tak seronok, gelap. Firman Allah Ta'ala tersebut dengan tegas menyatakan semua takdir Allah yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu boleh dihapuskan. Dihapuskan Allah jika ia menghendakinya. Allah Ta'ala tak boleh. Takdir. Memang tetap tak. Ketika Allah Ta'ala nak ubah, ubah. Atau ia letakkan saja sebagaimana yang dikehendakinya. Penghapusan ataupun tapak itu sesuai dengan pada umur kita, ilmu segala kita, ilmu Allah yang azali. Mengenai penghapusan dan pentapaan cerita yang ada pada umur kita, ilmu segala kita itu telah dinyatakan pukul 5 Februari seolah pasal dan kitabnya itu kata murid syarah Jawahar Tauhid. Apa kata dia? Umur kita ay Lauhul Mahfuz. وهو علمه تعالى الذي لا محو فيه ولا إثبات وأما اللوح المحفوظ فالحق قول ما فيه للمحو والإثبات. Umur kita yaitu asal dari Lauhul Mahfuz, dalam Mahfuz tempat yang dipelihara oleh Allah, yaitu ilmu Allah yang tidak menerima penghapusan dan tidak menerima penetapan. Kalau ada Lauhul Mahfuz sebenarnya menerima penghapusan dan penetapan. Itu maksudnya. Dalam masalah qada dan takdir, tidak ada yang boleh mengubah apa yang telah terjadi dalam Lauhul Mahfuz itu. Tak boleh ubah. Tetap. Kecuali yang boleh ubah qada pada ni doa dan amal kebajikan. Dia banyak doa kepada Allah. Allah mampu doa dia. Ubah panjang umur dia. Ataupun dia banyak sedekah, hubung silaturahim, maka dipanjangkan umur dia. Itu berubah. Ini telah disebutkan dalam hadisnya, la yuraddu qada'u illa du'a wa la yazidu fil umri illa dzikr. Tidak ada yang boleh menolak qada yang takdir, kecuali yang berubah doa kita. Banyak doa kepada Allah. Dan tidak ada yang boleh memanjangkan umur melainkan berbuat kebajikan. Kenapa dia Pak Tunduri? Umur panjang. Qada dan takdir yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu dapat juga diubah dan menghubungkan rahim yang telah putus, di mana orang-orang yang menghubungkan rahim itu akan luaskan rezekinya. Tapi apa kata pun di Islam ke, dia bukan Islam ke, tapi dia menghubungkan silaturahim, luas rezekinya. Dan lambat sampai ajalnya. Ajal dia lambat mati. Sebab dia banyak sedekah. Banyak buat kebaikan. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Man ahabba an yabsuta lahu rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Sesiapa yang suka luas rezekinya, nak bagi rezeki dia mudah. Maksudnya rezeki ni banyaklah umum. Jiwa yang tenang, itu rezeki lah. Badan sihat, itu rezeki lah. Jangan kita bercakap rezeki ni buat duit saja.
umur, kesihatan, tak rezeki ke? Rezeki juga. Kan? Kita tunggu orang sihat, itu rezeki lah tu. Umur panjang, rezeki. Hari tenang, rezeki. Ada lagi pandai, itu rezeki. Dapat tulis tentang rezeki juga. Ada pandai juga, rezeki juga. Semua rezeki. Dapat misal pula rezeki juga. Betul tak? Dapat anak baru rezeki. Dapat rezeki semua rezeki. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Kau bukan tak rezeki itu juga orang pun. Tengok rezeki. Benda yang kita main, benda yang main kat kita, terang sesuai diadari. Tak kira apa pun, dapat anak ke, dapat cucu ke, dapat baru ke, dapat nikah lagi ke, semua rezeki lah ke, diadari macam tu lah. Walaupun mulut dia tidak, tak mau tidak, tapi dia ada diadari. Kat sini, nikah pula. Rezeki lah tu, tak ada macam tu. Takdir lah. Kita tak tahu. Sampai masa jadi benda tu. Bini tanya, apa nama? Itu adalah Allah ada. Betul? Bini tu tanya, sebab apa agama ni cari Allah ada? Dah ni, saya lihat tulis macam tu kan? Betul tak? Dia tak lawan lah. Dia dah buat otak. Dia dah buat otak lah. Itu. Ya. Hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Hadis ini telah berlawanan dengan firman Allah. Surah An-Nahl ayat 61, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiakan sesaat pun, dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan pun. Tetap macam itu dah umur kita. Yang penting kita kena memperbanyakkan amal soleh, bukan amal maksiat. Umur kita yang meningkat ni kena banyak amal soleh, amal kebaikan. Baru betul. Menurut Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, ajar yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah ajar yang ditafsirkan dalam ilmu Allah, yang tidak menerima perubahan, di mana ajar yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah ajar yang ditulis pada Lauhul Mahfuz. Ajar kita pada ilmu Allah, kita ubah dah. Tetap ubah 70 mati, pergi 12 tengah malam mati, tak ubah. Pada Lauhul Mahfuz satu yang ajar di Lauhul Mahfuz yang dikutai oleh malaikat yang masih menerima perubahan. Maksudnya kata tadi lah. Pada ilmu Allah 70, pada ilmu malaikat, catat malaikat 60. Dia bab-bab tak boleh. Takdir dan usaha. Persoalan mengenai takdir ini selalu timbul pertanyaan. Kalau seseorang itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah dalam azali, rezekinya sekian banyak, umurnya sekian lama, ia akan masuk syurga atau neraka, apa gunanya lagi kita berusaha dan berusaha payah mencari rezeki, beramal ibadat, berubat dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak berguna. Lebih baik kita tunggu saja takdir yang telah ditetapkan dan ditentukan Allah kepada kita. Tidak perlu berusaha payah, berusaha dan beramal. Ikut tunggu. Dan tahu dah. Dan tahu semua nak dengar apa juga. Tak payah beramal apa. Untuk menyelesaikan persoalan ini, setiap orang beriman wajib mempercayai perkara berikut.
Pertama, mempercayai takdir Allah dan usaha makhluk tidak mempunyai berkaitan takdir Allah. Ada suatu ketetapan dan istiwa Allah di atas setiap makhluk. Dan usaha pula adalah perbuatan makhluk yang dikurniakan Allah kepada mereka mengikut pada kemampuan dan kelayakan diri mereka masing-masing. Terhadap Allah di mana usaha orang itu tidak ada berkaitan dengan i'tiqad dan kepercayaan. Oleh itu, setiap orang yang beriman wajib percaya kepada Allah dan takdir Allah yang menjadi salah satu dari rukun iman yang ada. Memang semua itu telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Jadi perjalanan kita sekarang dan akan datang, kita berusaha. Sebab tu ahli sunnah ini dia ada usaha dan ikhtiar. Kena usaha. Usaha dan ikhtiar itu kita buat amal ikhtiar. Kita mengikut sunnah Allah yang Allah Ta'ala kena diadai. Maksudnya, esok kita nak buat apa? Esok kita nak subuh. Diadai dah, tertulis dah. Lepas tu nak buat apa? Kita makan macam mana? Dan ada itu terima juga. Cuma kita ikut sunnah-sunnah Allah Ta'ala yang telah ditetapkan di adami. Tak lari pun ikut sampai masa mati. Tu telah ditetapkan di adami. Tapi dengan usaha yang ikhtiar. Kalau ada usaha yang ikhtiar, dia kata dah, aku ni dah Allah tak takdir lah. Tiap-tiap dia masuk syurga dah. Allah tak takdirkan dia di azali, dia masuk syurga. Tapi dia tak usah dia, semakin tak maaf. Wasa tak maaf. Allah tak maaf. Dan dia azali dia masuk syurga dah. Senang. Ada pun tak boleh lah. Sebab tu ada usaha dan ikhtiar. Maksudnya, dia ada usaha dan ikhtiar, maka masuk syurga. Kalau ada usaha dan ikhtiar, maka masuk neraka lagi lah. Dia boleh ubah lagi. Tu dia punya. Itulah, itu yang dikatakan Allah yang mu'allah, yang boleh berubah. Yang boleh berubah. Adapun ajak kita, Allah murah, yang tak diubah. Yang berubah ni amat balikan dan sebagainya. Mengenai berusaha untuk mencari rezeki dan kehidupan dunia ini dan beramal ibadat untuk perkara akhirat di akhirat nanti adalah perintah dan suruhan Allah dan Rasulnya kepada umat manusia seluruhnya. Di mana perintah dan suruhan tersebut adalah berkaitan dengan kewajipan seorang manusia selaku hamba Allah mendengar dan mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, bukan berkaitan dengan i'tiqad dan kepercayaan. Apabila seorang itu diperintah dan disuruh oleh Allah dan Rasulnya berusaha mencari rezeki untuk hidup dan kehidupan dunia ini dan beramal ibadat untuk perkara akhirat kelak, maka wajib bagi mereka itu dengan hati yang ikhlas melaksanakan perintah dan suruhan itu dengan penuh ketaatan. Yang kedua, mempercayai setiap manusia itu tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah kepada mereka. Dan Allah tidak memberitahu pula adakah mereka termasuk dalam golongan orang yang bahagia ataupun orang yang celaka. Dan tidak diberitahu juga berapa banyak rezeki mereka dan berapa lama hidup mereka di dunia ini. Justru itu setiap orang yang beriman wajib menyerahkan perkara takdir ini kepada Allah yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Dan wajib juga bagi mereka yang beriman percaya dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala dan Rasulnya menyuruh mereka berusaha dan beramal soleh serta berdoa kepadanya kepada Allah agar dijauhkan segala bala bencana di dunia ini dan siksa neraka di akhirat kelak. Yang ketiga, mempercayai bahawa berusaha dan beramal ibadat
bukan melawan takdir Allah. Kita buat ibadat itu adalah kita mengikut kehendak Allah di atas. Sampai masa kita buat ibadat. Sampai masa kita baca Quran. Sampai masa kita berlawak. Semua kita ikut takdir kita buat. Bukan kita sendiri yang kontrol. Semua ikut sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tak letak kita macam itu. Dia ada seperti mana bahasan Qadariyah. Qadariyah ni ada banyak Mu'tazilah. Dia berkata apabila Allah Ta'ala beri kuasa kepada kita, kita sendiri yang kontrol kuasa Allah Ta'ala itu tanpa ada kaitan dengan Allah. Kalau masa itu awak berlaku kemalangan, berlaku sakit, dan kita kontrol. Aku tak mahu berlaku kemalangan, tak mahu sakit, nak bagi anak semua mana, dan kita kontrol perbuatan kita. Tapi kenapa berlaku kemalangan, sakit perut, jatuh tangga, semua tu tak dapat tidak ikat dengan Allah Ta'ala juga. Ada pemahaman yang berbeza, yang besar. Dia kata kita tidak boleh ikhtiar. Semua orang mengatakan itu. Kita seperti mana bulu ayam yang terbakar oleh angin. Angin mau ke mana? Itulah. Baik-baik sudah. Tak baik lah. Kalau berlaku perzinaan curi, Allah tak ada semua itu. Tak boleh berlaku. Kalau berlaku tu buat kebalikan, semua Allah tak ada. Baik Allah tak ada, yang Allah tak ada. Tak boleh. Tak ada juga. Jadi ahli sunnah duduk tengok-tengok antara Jabariyah dan Jabariyah dan Qadariyah, Mu'tazilah. Mereka yang sudah ditakdirkan Allah masuk surga, ditakdirkan yang mula menjadi orang yang taat dan beramal saleh di dunia ini. Dan mereka yang ditakdirkan Allah akan masuk neraka, ditakdirkan yang pula menjadi orang yang menjaga maksiat di dunia ini. Macam Firaun, Allah akan takdirkan dan sudah takdir Firaun itu diazali mati dalam kubur. Kalau kubur macam mana pun dekat pada dunia. Dia mati dalam mewah berpengaruh ke rumah ahli. Dan nampak azab dari Allah Ta'ala. Dia kata apa? Amantu annahu la ilaha illa ana bil Israil. Dia kata dia hari. Dia kata, ya Allah, aku beriman dengan kamu seperti mana yang telah beriman oleh Bani Israil. 3 kali dia kata. Tetapi keimanan Firaun tak diterima oleh Allah. Yang pertama sebab apa? Sebab dia azali tertulis tidak hati kasihan. Yang kedua, tak diterima sebab nampak azab. Sebab roh sampai ke halaku, iman tak diterima. Roh sampai ke halaku, nampak azab Allah, keimanan tak diterima. Terlepas, semua tak diterima. Nama Islam tak diterima. Macam Firaun. Orang mereka Malaikat Jibril ambil tanah hitam dalam lautan, bawa naik, sumpah dalam mulut Firaun supaya dia tak dapat mengucap. Sebab apa? Sebab dia azali tertulis dah. Sebab apa? Sebab dulu sebab bangsa beriman. Lah baru nak beriman. Sebab dia tak mampu. Waktu masa sehat tak banyak. Lupa Allah Ta'ala. Mereka nak mampu baru banyak. Tak boleh tu. Yang jahat. Memang dia sehat, tak nampak dalam masjid. Memang dia sakit, nak pergi masjid. Nabi buat orang masjid, tak ada. Tak boleh nak bawa. Anak-anak tu tak patah bawa. Dulu ada sehat, nak pergi pun. Ni nak sakit, baru nak pergi. Anak-anak tak mahu, kami pun dah ada lagi. Dia. Kalau masa dia hak kita buat amal ibadat, amal kebajikan, banyak-banyak. Memang sakit kita tak larat. Allah Ta'ala kata malaikat tulis semua apa kita tahu.
Malaikat tanya kenapa? Sebab masa muda dia lagi makanan. Macam kita main umur 90, sakit, tak rasa, tak happy. Tapi masa muda, rajin mengaji, rajin semayang sunnah, mayang bawah lupa, rajin semua lah. Kalau tak belajar, tulis semua tadi. Nak buat tak lah. Tapi kalau masa muda, dia malas. Semua malas dia tahu. Surah masjid tak nampak. Dia nampak pada raya, nampak pandang, nampak tu. Pergi melancung sana sini. Ibadah apa pun tak buat. Mari apa pun tak, bodoh-bodoh. Main sakit. Allah Ta'ala tu nak suruh malaikat tu baik tak? Tak ada masa. Tulis semua cakap mereka. Sebab tak mula tak buat. Baik. Masa muda, masa sehat, tak banyak Allah Ta'ala. Masa kita pun banyak. Jawab juga. Lama tak jumpa. Tak tahu, memang rumah kita bagi sana. Lalu, maksudnya. Kira rumah ke? Jawab, itu rumah ni. Kita cakap, memang apa? Nak main, nak jumpa, nak buat kenduri, nak nikah, nak ajak pergi gotong royong apa. Ui, masa dia nak masak susah, nak tolong apa pun. Lama tak nampak. Masa dia tak kenal kita, baru dia jadi. Waktu kenal lain-lain, semua kita pun tak kenal. Masa dia tak guna, dia tanya kita. Agak-agak tentang Nabi tak macam tu. Itu juga. Misalnya seorang yang sudah ditakdirkan Allah akan mati ketika dia berumur 40 tahun. Diserang penyakit taun. Orang penyakit taun, dia ada di kampung. Dia penyakit taun. Dia terluak tak boleh. Dia terluak tak haram. Sebab apa? Dia bawa penyakit kat orang ni. Tapi dia buat tak? Handuk situ orang. Kondisi tu. Ataupun dia bawa aku dalam helikopter, pitok kat pulau Borneo. Di suatu kampung, dan ia ditakdirkan Allah juga pada hari yang ditentukan Allah, ia datang ke kampung itu untuk menjadi keluarganya. Dan setiba dia ke kampung itu, ia pun diserang oleh penyakit taun. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ia mati di kampung itu. Semua itu telah berlaku dengan Allah pada Allah. Lepas dah pada Allah, nanti sampai kampung itu hampir tahun akan mati. Memang Allah pada Allah. Kalau kita tahu, kita lebih tak? Tak buat lebih ya. Tak boleh kita tak tahu. Benar rahsia Allah Ta'ala yang berlaku di atas ini. Kita cuma ikut beredaran yang Allah takdir. Orang kita tahu tapi mana ada. Kalau fitlah mati. Malam ini mati atau rumah. Mati dia tak. Dia tak tahu. Allah kena rahsia kan kita boleh bergerak ke atas. Kalau semua pakai tahu, jangan habis. Dapat apa dari semua. Awak siapa? Semua tahu macam dah. Ini mati. Dia habis. Sebab tu dia rahsiakan. Masa kematian orang itu adalah berhubungan dengan ajalnya yang ditentukan Allah sesuai dengan takdirnya. Bahawa dia datang kampung itu pada hari itu dan sesuai dengan takdirnya bahawa dia akan mati diserang oleh penyakit taun di kampung itu. Ini bermakna takdir Allah itu tidak mungkin dari apa yang telah ditetapkan dan yang ditentukan. Inna Allah ala hukumnya. Berhubung dengan makna takdir Allah, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, dan Khalifah yang kedua, ketika beliau pergi ke Syam. Syam ni Syria. Secara kebetulan, di suatu kampung yang dilaluinya itu sedang diserang oleh penyakit taun. Lalu beliau bermusyawarah dengan sahabatnya. Sebahagian sahabat berpendapat
lebih baik tidak masuk ke kampung yang sedang diserang oleh penyakit taun itu. Kecuali sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah berkata, "Atafiru min qadarillah." Adakah engkau Muhammad hendak lari daripada takdir Allah? Dan Allah tak takdir bila nama itu kena, itu takdir Allah, kata Abu Ubaidah. Sayyidina Umar menjawab, "Na'am, afiru min qadarillah bil qadarillah ila qadarillah." Ya, aku lari takdir Allah dengan takdir Allah kepada takdir Allah Ta'ala juga. Jawab tadi. Jadi Sayyidina Umar menyambung jawapannya itu, sepatutnya engkau Abu Ubaidah tidak seharusnya berkata demikian. Tak payah. Dan ketika itu datang sahabat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia ingat hadis ini. Idza kuntum bi biladin ta'un fala takhruju minha wa idza qadimtum ila biladin ta'un fala tadkhuluha. Apabila kamu sudah berada di negeri yang sedang diserang oleh penyakit ta'un, maka janganlah kamu keluar dari kampung itu. Tak keluar. Keluar. Dan apabila kamu belum masuk ke kampung ta'un itu, maka janganlah kamu masuk ke dalam kampung itu. Ada tak? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengucapkan alhamdulillah kerana pendapat beliau sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Rahman bin Auf tadi, dan sesuai juga dengan pendapat para sahabat-sahabat yang lain. Dan kita tahu ada tak payah masuk. Dah tahu. Sebab bila tahu, kalau tak tahu tulis cerita. Ya. Peristiwa ini memberi pengertian yang jelas walaupun semua perkara yang akan berlaku ke atas diri seorang itu sudah ditakdirkan Allah. Tetapi setiap manusia disuruh dan diperintah oleh Allah dan Rasulnya berusaha dan beramal ibadat tanpa menunggu takdir sahaja. Kerana takdir itu adalah Allah yang menetapkan dan menentukannya, di mana manusia adalah wajib taat melaksanakan suruhan dan perintah Allah dan Rasulnya, serta dengan senang hati menerima takdir Allah yang diuntukkan kepada mereka itu. Dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW, banyak didapati ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menyuruh orang-orang beriman berusaha dan beramal ibadah. Banyak orang yang kena beramal ibadah. Yang pertama dengan Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kemudian setelah selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Ayat inilah dia ibadah harus selepas Jumaat ikut sukalah ibadah. Nak cari rezeki dan carilah apa yang kamu ada di lipat kurnia Allah, serta ingat akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan. Tak kira masuk di mana, no, awak kita senang ingat Allah, kita susah ingat Allah. Duduk di surau, duduk di benang, duduk di laut, tempat kerja, duduk kedai makan, kena ingat Allah. Sampai duduk sembang, subhanallah, subhanallah. Sampai kita duduk minum teh tarik tu, sampai. Hati sampai, boleh tak? Sembang, tapi hati tu sampai, hebat orang tu. Ini berdiri, no. Tapi boleh tak? Tapi senang kan sampai. Licin. Pahala pun dapat. Senang pun dapat. Pahala pun dapat. Itu pun dapat. Tapi saya tak ada orang tema-tema ni. Payah harap. Bayar.
Firman Allah Ta'ala, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi nak berjaya di dunia dan akhirat, kena apa? Kena ingat Allah dalam keadaan semua keadaan. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang salah. Macam mana? Tipuan. Niaga tak tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan penyagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Aku nak je buah pinggikan 1 biji. Kilo rumah. Tinggal tengok. Kilo berjam tengok. Tapi dekat kita terlihat kilo 8 kilo. Contohlah. Tapi dia boleh suka dengan kita. Dia kata kat dia tu 3 setengah. Tapi dekat hang 8 setengah. Aku nak 8 setengah. Dia suka dengan suka boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab kawan aku dua, di rumah aku sebagainya. Walaupun mahal, tapi aku nak ikan hasil. Jadi dia suka lah. Pilihan. Kita ada orang gitu. Kita udah lihat tak ada. Kita bawa. Tapi cakap mana pula. Aduh. Agak-agaknya ada. Tak ada lah. Model kau. Boleh. Tapi orang beli pula. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Badakah mereka di situ mereka ialah syurga adnin, tempat tinggal yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha dan bersyukur akan nikmat pemberian Allah. Bahasa yang demikian itu untuk orang yang takut berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami kata Allah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya yang terang maka untuk mencari rezeki. Siang cari rezeki, malam untuk rehat. Ni malam dia tak rehat, dia berjaga. Siang dia lena. Betul tak? Tak boleh betul kan? Siang kau kerja. Juga apa? Yang kelima, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ali kallallahu kata, pada suatu hari Rasulullah SAW duduk, yang mana di tangan baginda ada sepotong kayu, tongkat pendek untuk mengguris tanah. Lalu baginda mengangkat kepalanya dan bersabda, "Minkum min nafsin illa wa man ulima manziluha min al-jannah wan nar." Qalu ya Rasulullah, "Falima na'mal? Afala nattaqilu?" Qala, "La i'malu fa kullu muyassirun lima khuliqa." Summa qara'a fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna ila qawlihi ta'ala fa sayassiruhu lil 'usra. Setiap orang sudah diketahui oleh Allah tempatnya dalam syurga atau neraka, semua tahu.
Sahabat bertanya, apa guna lagi kita beramal? Ya Rasulullah, apakah tidak baik kita tawakal saja? Dia tahulah maka juga menyebut takdir Allah Ta'ala saja. Jadi kan Rasulullah SAW jawab, jangan berusaha dan beramallah. Nah, setiap kamu akan dimudahkan Allah berusaha dan beramal sesuai dengan apa takdirnya. Lalu Rasulullah membaca firman Allah yang bermaksud setiap orang yang suka membelanjakan harta kerana Allah dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan ada syurga, maka kami akan memudahkan baginya jalan yang mudah sampai akhirat. Sampai akhirnya ayat pada niat dilubuh ila usra, maka Allah akan memudahkan perkara yang payah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas menunjukkan bahawa Allah dan Rasulnya menyuruh manusia berusaha dan beramal ibadat tanpa menunggu takdir Allah Ta'ala saja. Di mana orang-orang beriman yang berusaha untuk mencari kehidupan di dunia dan beramal ibadat untuk perkara akhirat adalah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya mereka tidak mau berusaha dan beramal ibadat. Itu sajalah. Hanya semata-mata menunggu takdir Allah Ta'ala saja. Bukan dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Malah mereka ada semasa golongan Jabariyah. Jadilah surah Allah Ta'ala. Satu kumpulan pelampau yang bertentangan pendapat dengan Mu'tazilah. Golongan Jabariyah ini menafikan usul setiap manusia kerana mereka menganggap bahawa semua usul setiap manusia itu adalah setiap belaka. Dengan sebab itulah golongan Jabariyah berserah diri kepada Allah, menunggu takdirnya tanpa berusaha dan berikhtiar. Perbincangan dan kesimpulan, saya baca baca rumusan. Antara 324 no, nak pergi habis. Maksudnya pasal yang ke-16 hakikat iman. Hakikat iman. Hakikat iman, para ahli ilmu mentarifkan hakikat iman itu kepada dua tarif. Tarikh pertama mengikut dengan hidup. Beriman mesti dengan ucap dulu. Dia mesti ada 3. Mengucap, tasdik, amal anggota. Barulah dipanggil mukmin yang hakiki, sejati. Kalau mengucap saja membenar, tapi amal anggota tak ada, dia iman tak sempurna, tak cukup syarat 3. Dia kata aku mengucap dah, aku membenarkan Allah dan Rasul, tapi tak sembahyang. Boleh tak? Mana boleh? Iman tu tak sempurna, cacat. Dia kena sembahyang, amal anggota semua, amal kebajikan, rukun-rukun Islam, dia kena buat semua. Sembahyang, puasa, zakat, semua dia buat. Barulah iman yang sempurna. Tidak kita tak, Mengikrar dengan lidah, mempunyai dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Tapi yang kedua, mengikrar dengan lidah dan mempunyai dengan hati, beruncai bertakrifan tersebut terdapat 6 cara keimanan. Dengan cara keimanan. Pertama, para ulama telah ittifaq sepakat mengatakan mereka yang hanya mengaku dengan lidah saja, menusarkan dengan hati, mereka tidak termasuk dalam golongan orang yang beriman. Mereka adalah orang yang munafik dan akan diazab lebih kuat daripada azab orang yang ingkar, dan mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah sekali. Dia mengucap kalimat syahadat, tetapi hati dia tak beriman kepada Allah. Itu daripada orang munafik. Orang munafik. Yang pertama dia mengucap,
Dalam yang kedua, hati dia ingkar terus, tak mahu terima. Jadi orang yang macam tu dia panggil mukmin di dunia, tidak mukmin di sisi Allah. Dekat dunia ni kita boleh betul, kita boleh mengaku di sebagai orang sebab ingkar. Boleh tolong orang Islam, boleh jadi imam, boleh jadi nikah sebab dia mengucap. Boleh sembelih binatang, boleh makan sembelihan dia sebab dia mengucap. Oh, mana hati dia tolong. Kita tak tahu lah tu. Itu urusan Allah Ta'ala. Dia akhirat baru tahu. Oh, gimana dia nampak kok apa dia bukan Islam. Tapi kita datangkan mundur saja. Ada orang yang dia mengaku dengan hati Allah tahu tu, tapi dia tak tahu ucap. Contohlah disebabkan penguzuran. Dia bisu ke? Orang macam tu dekat dunia kita tak boleh mengaku sebagai mukmin sebab dia tak mudah. Tapi di sisi Allah dia mukmin. Di sisi Allah dia ahli syurga. Hak sama tadi mudah jadi imam Allah, tapi hati tolak dia tidak di sini apa. Ada beza dua tu. Yang kedua, para ulama bersifat juga mengatakan tidak memadai mentahkikkan imanan mereka yang hanya makrifat mengenal dengan hati saja. Balas mengenal dengan hati itu maksudnya berikhlas dengan lidah. Kerana Fir'aun dan kaumnya adalah mengenal dengan hati kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepada Nabi tersebut. Hakim Fir'aun itu ketika dalam hati, ketika dia masih sehat, dia hidup, dia tak beriman dengan Allah, dengan Nabi Musa, tak beriman. Yang dia tak beriman ketika dia tak nampak anda baru dah beriman. Iman ketika itu yang tak terima dah. Nabi Harun ni abang Nabi Musa, Nabi Harun. Dalam sejarah setiap zaman-zaman seorang Nabi dan Rasul. Hanya satu zaman saja Allah Ta'ala utus dua orang Nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebab apa? Sebab nak menghadapi Fir'aun. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dia orang fasik, Nabi Harun fasik. Nabi Harun abang Nabi Musa. Nabi Harun lahir ketika Fir'aun tak perlu arahan membunuh anak Bani Israil. Nabi Musa dilahir pada masa Fir'aun perlu arahan suruh bunuh semua anak-anak Bani Israil. Yang dalam perut, yang hidup, yang dalam semua bunuh lagi. Tapi Nabi Musa selamat sebab Allah yang pelihara dia. Ada cerita yang panjang. Tetapi mereka masih tidak percaya kepada kedua-dua Nabi tersebut. Firman Allah memberitahu jawapan Nabi Musa, Fir'aun ketika Nabi Musa datang ke Fir'aun dan kaumnya menunjukkan mukjizat. Lalu Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya kawan Musa seorang yang terkena sihir, orang yang tidak setiuman. Maka Nabi Musa menjawab, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau hai Fir'aun telah pun mengetahui tiada yang menirukan mukjizat ini malaikat Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi.
sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Dan sebenarnya aku fikir engkau Fir'aun orang akan binasa. Fir'aun ni dia masih jalan boleh laut Qarzum dok dia. Allah Taala Nabi Musa pukul laut tu. Laut tu dia terpisah dua dan ada lorong 12 lorong sampai ke Syam. Kemudian Allah Taala perintah angin dan panas. Angin man dia tak lorong seperti suci, man panas kering macam mana. Sampai di sebelah sana. Jadi kaum Bani Israel selamat. Fir'aun dan tenteranya sampai tengah laut, hampir-hampir nak sampai ke darat. Kalau tak perintahkan naik laut, bertemu semula Nabi. Terlampau banyak orang sampai tepi pantai. Ayat laut pun tak terima mayat Fir'aun. Kita dengar bumi tak terima. Macam kamu ada tu, bumi tak terima. Dia punya mayat dia. Fir'aun dah biasa. Bukan kata bumi, ayat pun tak terima. Ayat pukul dia tak mayat dia sebentar. Biasa kalau orang mati di laut, pukul dia macam mana? Dah, duk keluar tu. Ikan makan lah, makan. Ini mayat dia. Ayah tolong tak mahu terima. Baca lagi pun. Habis. Sekali ni dulu. Kita berhenti kata tu. Laqad alimna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna an yanfa'ana wa alhamdulillah.